kaleng-kaleng. Sebab tu abang rela cari slab langka. Alang-alang mandi biar basah. Sebab kalau orang beli langka, mentaliti orang beli slab, mentaliti orang mesti tahan untuk keadaan macam mana pun. Sekali beli lama-lama pecah, kecewa. Cari murah tapi pecah. Lepas tu abang cek langka, abang rela pergi otak-otak yang bertempat. Dia buka harga 100,000 ke 80,000, abang beli. Sebab dia ada sertifikat masa ditebang, dislabkan berapa lama. Abang cari yang itu. So, kita buka tinggi berapa dengan customer faham. Lepas tu dia beli, kita tak ada problem. Cuba bayangkan kalau orang beli wood slab ada problem. Apa perasaan kita? Dah lah benda puluhan ribu, benda ratusan ribu. Lepas tu ada problem. Sebab tu, niaga bukan sekadar duit. Berniaga tentang nama dan knowledge. Faham? Lepas tu, bukan senang abang nak ambil wood slab. Dari Surabaya, pergi Bandung, pusing banyak. Deal dulu berapa lama deal, ambil flight pergi cari.